semua mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsin lawamah. Dia nak kaitkan dengan apa yang dipanggil nafsu yang lawamah, menyesal. Diri kita ni bila buat satu benda, kita mudah menyesal. Tetapi inilah nafsu yang bila dia buat masalah, dia menyesal, dia akan rujuk pada Allah. Hujung-hujung dia buat benda yang sama, mengulang-ulang kesalahan. Walaupun demikian, tetapi ulama kata, kalau kita mengulang-ulang dosa yang sama setelah kita bertaubat, teruskan bertaubat. Mungkin satu masa taubat kita Allah terima. Terkadang manusia dia tak boleh nak bertaubat terus tinggal. Dia perlukan masa untuk perubahan dalam dirinya, sampai satu masa dia dapat menjadi orang yang sebenar-benar taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hasan berkata, seorang Muslim didapati dalam keadaan selalu mencela dirinya. Apa yang aku inginkan dengan ucapan aku, apa yang aku inginkan dengan makanan aku, dan apa yang aku inginkan dengan minuman aku. Sedangkan orang yang derhaka berjalan setapak tanpa mencela dirinya. Maksud mencela diri ni apa? Macam Umar buat tadi, muhasabah diri. Aku ni teruknya aku, sebenarnya aku ni begini. Dia mengkoreksi diri dia, dia muhasabah diri dia, melihat kelemahan dirinya. Sebab itu tanda orang-orang yang terkenal kata-kata ni kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan timbanglah ia sebelum kamu ditimbang. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaikum, dan timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Dan dipanggil taubat ini ialah apa dia? Meminta ampun. Taba yatubu taubatan, raja'a yarji'u ruju'an. Sebab tu bila kita sebut taubat ni patah balik, bersihkan diri. Kita ni hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sebenarnya perjalanan kita lagi lahir sampai kita mati, kita cari apa tuan-tuan? Nak tengok full video ada di sini.